mana nak jadi trader konsisten sebenarnya? Kenapa saya ketawa pasalnya? Bila sebut konsisten kan, ada salah satu video yang saya terangkan dulu, iaitu mengenai jangan buat 5-10% lebih sebab dia akan affect you punya drawdown, which is akan buat you jadi tak konsisten. Dalam konteks ni, dia ada kaitan juga dengan konsep konsistensi ni. Sebab bila you dah, dia ada dua keadaan. Satu keadaan bila you betul-betul income you depend pada so-called ialah 100% dengan trading. Okay, so bila you talking about dependable 100% pada trading, bermaksud you tak boleh so-called tak boleh nak silap. Tambah-tambah kita umur 40 ke atas, ada komitmen, ada anak-anak kan, ada bil yang kena bayar. Kalau kita umur nak pencen pula, kita tak mampu buat kesilapan yang habiskan duit pencen kita. Dan kalau kita dah pencen pula, yelah takkan nak habiskan duit pencen. Dengan inflation, dengan kos makanan meningkat dan sebagainya, kos medical kan, kita punya rumah pun nak kena maintenance. So benda tu tak berapa logical kalau kita terlalu subdue dengan kita punya unawareness dari segi decision making dalam trading. Jadi satu point ni lah, kita depend pada income trading. Nombor dua adalah kalau kita uruskan trading untuk orang lain. Maksudnya orang buat investment kopi, kita punya trading ke, ataupun few other thing. So benda tu satu sudut, kita kena clear dari segi angle. Contohnya paling basic ialah kena clear dari segi angle. Nombor satu, risk stability. So dia ada tiga lah kalau fikir. Sebab predictable outcome ni kena jaga sebenarnya. Dia terlampau berisiko kalau kita tak truly understand dia punya game plan dia, consistent game plan tu sendiri. Jadi nombor satu, risk stability. Dia risk stability ni yang kita tadi lah, yang saya ada sebut pasal isu satu ialah drawdown, nombor dua isu dia iaitu turun naik dari segi fluctuality tu. Maksudnya dari segi profit banyak, loss banyak, itu tak boleh, itu tak konsisten sebenarnya. Kita letak put more time, more effort, tapi reward tak seberapa, reward effort ratio tu tak seberapa. Yang kedua dari segi risk tu sendiri, iaitu ialah teknik trading lah. Bila sebut teknik trading ni macam senang cakap, tapi tak berapa senang nak buat. Pasal apa? Pasalnya nombor satu, teknik tu macam-macam dekat luar. Jadi nombor satu, key kena pakai Bruce Lee punya key, iaitu fokus pada cara paling utama, iaitu trading pada satu teknik, ulang benda sama. Mother of skill is repetition. Tapi the whole game, nombor satu, risk stability. Nombor dua, execution stability. Execution ni, adakah kita trade ni secara emotion ataupun kita ikut sistem? Itu lebih kurang bahasa mudah dia dari segi execution. Kalau dari segi risk tadi pula, termasuk juga you punya capital dengan lot size tu. Tu kalau dari segi angle risk tu sendiri. So nombor satu, risk stability. Nombor dua ialah execution stability. Dan paling penting, yang nombor tiga, iaitu most important, yang kita panggil statistical age stability. Statistik yang kita trade tu, ada tak proof of concept? 3 bulan, 6 bulan, kan, 9 bulan, setahun. Ada kita put benda tu sebagai effort kita? By the way, saya ni dekat Liao Park dekat Taiwan sebenarnya. Saya tengok kat belakang ni, betul tengok macam tu, bising banyak sebagainya. Tapi the whole game saya nak bagi you idea ni lah dulu. Idea dia ialah macam mana nak bina predictable outcome. Tapi game dia mesti pada konsisten. Dan konsisten tu kena tahu macam mana kita execute one by one. Okay, macam mana kita be able untuk go through satu persatu supaya kita ada predictable outcome. Alright, so itulah namakan sebagai consistent game plan. Jumpa lagi.